trending dan terkini di Dagang News. Maharani Freeport, pelabuhan bebas cukai tenaga pertama di Malaysia, kini rasmi dibuka dengan penuh gilang gemilang oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Projek berstatus projek nasional ini dibangunkan oleh Maharani Energy Gateway Sendirian Berhad sepenuhnya oleh sektor swasta dengan sokongan penuh Kerajaan Persekutuan dan Negeri Johor. Terletak di Pelabuhan Muar di laluan strategik Selat Melaka, koridor penghantaran minyak terbesar dunia, Maharani Freeport meletakkan Malaysia setanding hub tenaga global. Pengurusi Eksekutif MEG, Datuk Dr. Daeng Aming Malik Daeng Aming Rahman menyifatkan projek ini sebagai pemangkin ekonomi Johor dan Malaysia. Majlis pelancaran menghimpunkan lebih 1,500 tetamu termasuk pemangku Sultan Johor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Johor serta diplomat dari lebih 30 negara. Pelan induk Maharani Freeport meliputi 3,200 ekar tanah tebus guna, merentasi 3 pulau buatan dengan 4 komponen teras, iaitu Maharani Energy Hub, Maharani Deep Sea Port, Maharani Freeport Industrial Park dan Maharani Freeport Financial Hub. Sebagai pelabuhan bebas cukai tenaga, Maharani Freeport menawarkan insentif cukai paling kompetitif di rantau ini, termasuk 0% cukai korporat bagi syarikat berdaftar, hanya 3% untuk entiti perdagangan minyak, serta dasar penyertaan asing mesra pelabur. Maharani Freeport, simbol transformasi ekonomi Johor, menjadikan Malaysia hub tenaga masa depan.